Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasmah binti Mamat. Bekerja sebagai seorang guru tinggal di Negeri Sembilan. Okey, untuk hari ini saya akan membentangkan alat ujian psikologi yang bertajuk Tabiat Belajar. Okey, mari kita tengok sama-sama apa maksud ataupun mukadimah tentang tabiat belajar. Ya, tabiat belajar ini merupakan kebiasaan atau cara seseorang mempelajari, mengolah dan mengingat informasi ataupun ilmu. Setiap individu memiliki tabiat belajar yang berbeza, bergantung kepada faktor seperti gaya pembelajaran, motivasi dan persekitaran. Memahami tabiat belajar dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menuntut ilmu. Jenis-jenis gaya pembelajaran, ya. Kita tengok ada gaya visual, auditory atau pendengaran dan juga kinestetik. Ya, teori gaya pembelajaran Watt model. Ya, teori ini dipelopori oleh Neil Fleming. Okey, Watt itu ialah visual. Visual tu belajar lebih baik melalui gambar, grafik dan juga peta minda. Auditory, lebih memahami melalui perbincangan, ceramah ataupun muzik. Read atau write, tulisan atau pembacaan. Lebih suka pada membaca ataupun tulis nota. Dan yang R, kinestetik, lebih efektif. Belajar melalui pengalaman dan juga aktiviti fizikal. Okey, faktor yang mempengaruhi tabiat belajar. Apa faktor yang mempengaruhi tabiat belajar? Pertama ialah motivasi. Motivasi adalah kehendak sendiri, bukannya tekanan daripada luar. Persekitaran iaitu yang kondisif, emosi yang tenang, pengurusan masa yang bijak mengurus masa antara belajar dan juga aktiviti lain, dan teknik yang digunakan juga mempengaruhi tabiat belajar setiap individu. Okey, seterusnya mari kita lihat kepentingan. Apakah kepentingan mengenali tabiat belajar? Bila kita faham, bila kita kenal tabiat belajar, membantu kita memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif. Meningkatkan daya ingatan kefahaman terhadap satu topik. Memudahkan pengesahan diri dalam pelbagai situasi pembelajaran. Mengurangkan tekanan dan meningkatkan motivasi pelajar. Okey, dalam menguji atau mengukur tentang apakah tabiat belajar seseorang, itu kita perlu ada inventory untuk kita ukur atau kita labelkan tabiat belajar seseorang berada pada tahap yang mana, ya. Kita tengok di sini kita ada ada 25 item yang berkaitan dengan tabiat belajar. Kita tengok sama-sama. Okey, itu ada skala dia. Kalau kita kurang setuju, kita pilih 1. Kalau setuju, kita pilih 2. Kalau sangat setuju, kita pilih 3. Di sini ada 25 item yang telah disediakan. Dan kita pilih, kira. Kita kira, kita jumlahkan semuanya. Dan interpretasi. Kat sini kita tengok. Ada cemerlang, ada baik, ada sederhana, ada lemah. Jadi bila kita kira, kita campur semua, maka kat sini kita tahulah apa tabiat belajar kita, sama ada cemerlang, baik, sederhana ataupun lemah. Jadi refleksinya ialah tabiat belajar yang baik akan bantu kita menyerap ilmu dengan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.